Yelah, aku pelik lah. Korang pun rasa tak pelik ke? Kenapa orang beli FF5 ni Harga dia ratus-ratus ribu tau. Tapi lepas aku drive aku faham kenapa. Korang nak tahu juga kenapa? Aku rasa ada 3 sebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jom. Ini 3 sebab kenapa aku rasa orang beli kereta ni. Yang pertama, sebab design dia. Dia nampak lagi mature, nampak lagi matang daripada FK8 sebelum ni kan. Nampak macam kereta Gundam. Dia body kit white, dia bagi vibe JDM sedikit. So tak ada nampak macam kereta mainan. White body daripada kilang, daripada Jepun dia memang dah nampak garang. Korang ambil kereta ni kira cuci kaki je kan. Tak perlu nak ubah apa-apa, tak perlu nak tambah apa-apa. Memang dah handsome. Terus nampak cool lah orang kata. So disebabkan design dia yang lebih matang, dia nampak lagi ngam. Pergi lepak pun nampak macam bos. Sebab kedua, aku rasa orang beli kereta ni manual. So korang boleh flex lah, korang ni jantan kan. Sebab apa? Real man drives 3 pedal. Macam tu. Lagi satu, dia VTEC turbo manual 6 speed transmission. Dia buatkan korang rasa lagi sebati dengan besi ni. Lepas tu campur pula dengan VTEC. Bila korang cocok orang dekat highway tu, menjerit lah dia. Aku tak sarankan Dan yang ketiga, yang last sekali aku rasa sebab dia ni ada 2 personality kan. Korang beli sports car boleh masuk track, practical pun dia. Boleh bawa balik kampung kan. Letak 2 luggage besar, cukup dah.